Di Sunnah wal Jemaah sebagai mazhab negara. Namun saya melihat bahawa polemik di lapangan terus tegang. Isu Sunnah, Sunni, Syiah, Wahabi terus berlega dan agak tenat. Apa langkah yang kerajaan boleh ataupun sepatutnya buat ataupun telah buat. Saya juga melihat bahawa sepatutnya sekarang bukan isu itu. Isu ini sudah berlega lama. Cuma isu yang lebih besar pada umat Islam ialah isu mendepani Islamofobia yang makin melebar, isu pelabelan negatif dengan teroris yang makin teruk. Dan saya fikir mungkin fokus ini yang lebih tepat, fokus kepada common problem kita, bukan isu yang berlerik yang sudah panjang tetapi itu diperbesarkan. Saya tak tahu bahawa ini digerakkan secara berstrategi oleh pihak lain untuk memecahkan keadaan atau ianya satu kebetulan. Tapi lebih penting ialah apa tindakan yang kerajaan gerakkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman, sebenarnya di peringkat Haiwal Agama, kita sudah ada pelan transformasi Al-Falah bagi menuju negara Malaysia Madani. Di dalam itu ada 5 trust dan ada 10 fokus. Dianya juga ada pelan tindakan dan juga setiap itu ada tindakan-tindakan yang secara terperinci. Namun saya boleh kongsikan bahawa di sini kita memfokuskan perkara yang lebih besar, iaitu dari konteks perpaduan, konteks kenegaraan, konteks yang lebih besar. Namun begitu, tidak ada nafikan kita perlu juga menangani isu-isu kecil ini, isu-isu perbezaan aliraniyat supaya kita dapat mewujudkan keharmonian. Dalam konteks ini, kita telah melakukan sedayanya, namun begitu boleh ditambah baik lagi. Di antaranya adalah kita mengadakan libat urus, kita mengadakan perbincangan, termasuk juga kita mengadakan muzakarah dan sebagainya. Dan selain daripada itu, kita juga ingin mengajak kepada semua asatizah dan mereka-mereka yang terlibat menerusi beberapa sesi bersama dengan pemegang-pemegang tauliah. Buat pengetahuan semua, setiap negeri pemegang-pemegang tauliah akan ada sesi bersama dengan Jabatan Agama Islam dan juga Jabatan Mufti masing-masing untuk memberikan pandangan dan juga naratif dan juga direction dengan izin sebaiknya agar apa yang kita boleh bawa adalah Islam yang sederhana, Islam yang sebenar, Islam yang damai dan Islam yang ramah. Terima kasih.